Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Maaf ada sedikit isu teknikal, sedikit lewat. Apa sekalipun kita jemput Tuan Zuli dulu. Apa khabar Tuan Zuli? Nampak ceria semacam Baik, hari ini. baik. Baik, baik. Tak ceria sangat sebab seri. Kalau menang ceria lagi kan. Ya, sebab seri saya nampak buka Tuan Ah, Zuli pun seri lah hari ini. seri lah. Okey, tapi kita masuk terus sebab kita dah agak lewat sedikit. Uh, Okey, jom kita tengok apa isu-isu ataupun apa perkara-perkara yang sedang berlaku dalam pasaran semasa. Okey, ada benda menarik tentang Nvidia. Okey, di mana sekarang ini kita tengok Nvidia selalunya dia berkaitan dengan semiconductor ataupun berkaitan dengan chip lah Tetapi kali ini dia dah start nak masuk ke EV pula. Bila dia start nak masuk dalam EV, kita tahulah apa yang selalu akan goyang sedikit. Sebab already kita dah tahu dah. Okay, kalau sebelum ini pasar Eropah dipegang oleh Tesla, baru-baru ini kita tengok BYD mula pegang pasaran Eropah. Dekat situ pun kita nampak Tesla dah start nampak agak tidak kata tidak kuat sangat lah Sekarang pula ditambah pula dengan Nvidia. Waalaikumsalam Tuan Nabil. Sora. Sora. Okey. Baik. Kita tengok Nvidia dia nak melancarkan projek AI autonomi yang berkaitan dengan EV yang disebut namanya Alpha Mayo. Macam nama player jugalah Baik. So kalau kita tengok sekarang ini Nvidia bila dia lancarkan benda ni, maksudnya dia berdasarkan kepada AI reasoning, maksudnya keupayaan kenderaan EV itu untuk berfikir dan dia buat decision. Ini kalau anda baca artikel tu memang agak menarik. Dan of course, benda ini berbeza dengan sistem lama yang dibawa oleh kereta-kereta EV yang sebelum ni. Antaranya of course Tesla. Di mana ia banyak bergantung kepada data latihan yang dalam storage tu. Okey, dia apa-apa respon berdasarkan kepada data yang ada dekat situ saja. Tapi kali ini Nvidia dia nak bawa out of box lah. Okey, maksudnya dia tak bergantung kepada data tersebut, dia bergantung mungkin dia ada teknologi dia tersendirilah. Okey, dan Alpha Mayo ni difahamkan mereka pertama sekali dia nak menangani situasi jalan raya yang agak kompleks. Mungkin dekat negara kita okey lagi jaringan jalan raya dia, tapi mungkin di negara-negara luar jaringan dia mungkin tak cantik, mungkin sempit. Okay, so dia nak selesaikan isu itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia nak membuat keputusan secara senang cerita dia macam context aware lah. Okay, baik. Saya tak nak sebutlah bab-bab teknikal ni sangat. Kita nak tengok apakah kesan kepada pasaran. Itu yang kita nak tengok. Pertama sekali, of course, kesan kepada industri otomotif itu secara keseluruhan. Okay, di mana kalau kita tengok sekarang ni car maker ataupun EV maker yang kata tradisional lah macam Tesla, BYD semua ni mungkin dia orang dah nampak ada persaingan baru. Dan sebenarnya apa langkah yang Nvidia yang buat sekarang ini sebenarnya pemangkin yang baru. Satu catalyst yang baru untuk saham-saham yang berkaitan dengan otomotif. Okay? Dan saya pernah juga mention sebelum ini, dalam sesi-sesi sebelum ni pada tahun 2025, saya dah katakan anda boleh mula fokus juga saham-saham yang seperti EV semua ni. Sebab dia memang sentiasa akan ada upgrade. Okay? Baik. Cuma sekarang ini kita zoom sikit benda ni, kita nampak ada perkataan Tesla dekat situ. So kepada tuan-tuan dan puan yang mungkin sedang pegang ataupun ada plan nak pegang saham Tesla, okay, anda kena berhati-hatilah sebab dah ada competition yang besar. Of course ini akan beri impak kepada pasaran ataupun saham Tesla. Tapi untuk Nvidia agak positif sebab dia explore bisnes yang baru. Okay, so untuk syarikat-syarikat macam Nvidia ni, kalau kita tengok dia tak berhenti Okay, walaupun dia mengalami tekanan daripada kerajaan US, mengalami tekanan daripada permintaan China, okay, dia masih lagi berusaha untuk dia nak buka cara yang lain. Dia masuk pasaran yang lain pula. Sebab kalau Nvidia ni, kalau nak sebut ni, dia lebih kepada pengkomputeran, right? Tapi sekarang ini dia nak masuk ke EV. So ini satu benda yang agak-agak baik kepada saham Nvidia. Okay, baik. Itu yang pertama yang saya nampak agak menarik, boleh mempengaruhi pergerakan pasaran. Trump, macam biasalah, every time kita buat
analisa pasaran semasa. Tak kisahlah kalau kita tengok setiap hari ataupun pada especially hari Jumaat, okey. Sentiasa akan ada news tentang Presiden Donald Trump, ya. Baik, so kita lihat Trump sudah buat keputusan Fed, tapi sebenarnya ini dia nak buat pengumuman rasmi lah, tapi belum lagi. Dia masih lagi kata hold dulu. Okey, tapi kita dah nampak dah benda ni. So tuan-tuan dan puan-puan, anda kena lebih berhati-hati, ya, sebab ini adalah campur tangan politik dalam kepimpinan Federal Reserve. Okey. So Presiden Donald Trump sudah pun memberi isyarat bahawa keputusan mengenai Fed sudah dibuat, tetapi belum diumumkan kepada masyarakat umum. Okey, anda kena faham benda ni. So, kenyataan ini adakah boleh mempengaruhi pasaran? Of course boleh, sebab ia ada satu spekulasi yang besar dalam pasaran kewangan. Sebab individu yang mungkin, ini dia possibility yang tinggi. Bukan confirm, possibility yang tinggi adalah Kevin A. Hassett. Okay? Beliau juga lebih, senang cerita macam ni dah, beliau lebih mesra Trump lah. Okay? Lebih mesra kepada dasar Trump. So, kalau kata mesra Trump ini, kita tahu Presiden Donald Trump, kalau boleh beliau nak potong kadar faedah lebih banyak. Okay? So, kita nampak dah dekat situ antara impak pasaran yang mungkin boleh jadi. Okey, tapi lepas lantikan kita mungkin akan nampak potensi pasaran terhadap USD atau keyakinan kepada USD mungkin akan kurang sedikit. Okey, sebab ialah ada campuran politik, kita nampak kadar Fed mungkin akan lebih kepada dovish. Okey, so dia akan beri kesan. Dia bukan kesan kepada sikit saja tuan-tuan, kepada dolar tersebut, kepada indeks dia, kepada bond dia dan pasaran saham. Okey, semuanya akan ada impak. So, yang ni take note, letak tepi sekejap dan benda ini boleh mempengaruhi pasaran. Okey, baik. Next, kita tengok. Okey, so kita tengok data semalam. Okey, di mana pasaran buruh Amerika Syarikat, kita tengok dasar unemployment claim semalam menunjukkan bahawa pasaran buruh Amerika Syarikat masih lagi bertahan, masih lagi okey. Okey, cuma kalau kita lihat sekarang ini dia naik, tapi dia bukanlah naik terlalu banyak, naik sederhana lah, ya tuan-tuan dan puan. Masih lagi rendah daripada jangkaan pasaran. Okey, so walau bagaimanapun data ini menunjukkan pasaran buruh dia masih lagi kukuh. Tiada tanda kelemahan besar. Of course, ini akan mempengaruhi salah satu poin untuk Fed tidak tergesa-gesa untuk pemotongan kadar. Okay, tak ada poin sangat. Sebelum ni pun data yang lain pun kita nampak agak baik. Dan malam ini pun ada data penting. Dan sebentar tadi kita lihat USD agak menguat. Okay? Dan mungkin itu adalah sentimen pasaran dan mungkin disebabkan oleh reaksi pasaran London Open. Okay, so itu kita nampak impak dia on the spot sekarang ini. Okay, cuma kita nak tengok apakah lagi implikasi kepada contoh macam Fed. So of course macam saya kata tadi, tak perlu tergesa-gesa untuk potong kadar. Untuk pasaran buruh kita nampak ada dengan kenaikan ini kita nampak menyokong pertumbuhan ekonomi. Okay, dan ada satu poin saja yang saya tak berapa shock lah. Okey, dengan poin ini dia masih lagi, sebab dia tak sampai sasaran itu, saya lihat masih ada tanda kesederhanaan ataupun tanda lembab sikit lah dekat situ. Okey, so maksudnya pertumbuhan pekerjaan tidak sepantas macam dulu-dulu. Okey, so maksudnya pasaran ataupun kitaran ekonomi dekat US masih lagi perlu data-data yang menguatkan dia. Okey, so ini anda kena take note, sebab ingat setiap impak news kepada US boleh memberi impak kepada instrumen-instrumen yang lain. Okey, buat masa ini ingat masih lagi USD nampak agak baik, agak kuat walaupun masih ada lagi isu geopolitik. Ini anda kena take note. Sebab tu anda lihat ramai yang kata hantar mesej kat saya secara personal apa kata tuan saya boring lah dengan gold shadow sideways lah. Ini antara punca dia. Okey, baik. Kalau kita sentuh sekilas, saya dah sentuh untuk yang terakhir, untuk isu geopolitik, di mana kita dapat lihat ya, Amerika Syarikat mungkin akan kawal Venezuela. Key point dia apa tahu? Jangka panjang yang
Saya rasa tidak ada spesifik, tetapi kita nampak dah ia mungkin bertahun-tahun. So bila dia kata bertahun-tahun ni, kita nampak sangatlah fokus dia dekat mana. Of course, sumber minyak Venezuela. Okay, so cadangan Presiden Donald Trump adalah satu, dia nak menggunakan semua semaksimum yang boleh minyak daripada Venezuela ini, dan of course dia nak jual untuk menaikkan keuntungan Amerika Syarikat. Okay, dan of course ni dapat support daripada kerajaan interim Venezuela itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. So tak boleh buat apa dah. Okay, dan kita lihat ex-presiden Venezuela pun dah dinaikkan di atas mahkamah. So kita nampak sangatlah mungkin US akan menguasai lebih kuat terhadap Venezuela. Okay, cuma kita nak tengok apakah implikasi-implikasi dia. Antaranya kalau kita tengok implikasi geopolitik, of course pengaruh Amerika Syarikat secara tidak langsung mula merebak ke Amerika Latin, kalau anda perasan. Okay, dan yang seterusnya kalau kita tengok sumber tenaga seperti minyak, of course bekalan akan berpotensi bertambah. Bila bekalan bertambah, ia akan beri kesan kepada harga minyak, di mana dia akan bagi pressure kepada harga minyak sebab bekalan lebih. Bila bekalan lebih, dan OPEC Plus pun dah kata dia buat masa ni dia nak kekalkan pengeluaran dia. Dia bukan nak kurangkan, dia nak kekalkan. So OPEC Plus cakap macam tu, Donald Trump cakap macam ni. So dua-dua menunjukkan bekalan akan berlebihan. Daripada bekalan berlebihan, of course harga minyak akan mengalami tekanan penurunan. Okey, ini antara yang anda boleh ambil sebagai point, sebagai satu intipati untuk terhadap kajian tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik. Mungkin saya nak tambah selit sikit, saya tak letak dekat sini isu Denmark dan juga Greenland. Okey, difahamkan. Marco Rubio, Setiausaha Amerika Syarikat Marco Rubio mungkin akan tiba di Denmark untuk bincang. Okay, saya tak pasti is it di Denmark ataupun Greenland, tapi dia orang akan jumpa, buat perjumpaan untuk nak bincang dengan isu ini. Okay, so benda itu masih sedang lagi berlaku. Baik, hari ini jangan lupa pada pukul 9.30 malam, okay, ada non-farm employment change, dan bagi saya unemployment rate pun penting juga. So dua-dua news ini akan mempengaruhi pergerakan pasaran, harga pasaran, ada impak. So anda tolong hati-hati tuan-tuan dan puan-puan pada pukul 9.30, tapi jangan pandang rendah pada pukul 11 malam sebab prelim UOM consumer sentiment dan juga inflation expectation pun biasanya ada impak. Mungkin dia sederhana, tapi ingat, semua ini adalah data ekonomi yang berkaitan dengan US. So, apa-apa data positif buat masa sekarang untuk USD, dia akan menambah lagi kekuatan USD. So, saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham benda ni. So, take note, malam ini tolong hati-hati nak. Baik, so hari ini anda boleh fokus saham Nvidia dan minyak, instrumen minyak dan juga dolar indeks berdasarkan data ekonomi yang terbaru. So saya rasa itu sahaja untuk dari pihak saya. So saya serahkan kepada Tuan Zuli. Alright, jadi kita dengar daripada Ibrahim apa peristiwa yang sedang mengenai pasaran Venezuela. Jadi Ibrahim boleh sebut mengenai BYD dan juga mengenai Tesla dan juga Nvidia. Sebenarnya payah nak lawan Tesla tu Ibrahim. Bukan apa, kena tengok dia macam ni. Elon Musk ni dia ada X platform dan kereta tu semua dia akan hantar information mengenai pengguna. Maksudnya macam Tesla semua dia punya sistem tu, dia navigation dan lain-lain. Yang nak dapat sebenarnya data. Data tu penting. Jadi sebab itu kalau kita tengok nak katakan Tesla memang daripada sudut sale dia kalah dengan BYD. Sebabnya BYD satu lagi murah, satu range dia lagi jauh. But balik kepada data, it will Tesla ni dia collect data pengguna. Jadi once you have that information, then you can do so many things with it. So interesting lah kita tengok lah. Okay, jadi hari ni of course tumpuan kepada NFP. Kita ada kekuatan US dollar ke arah NFP di mana dan juga untuk pasaran saham kita masih kepada view ada dua view, sama ada kita dah ada 5 kat sini.
1, 2, 3, 4 dan 5. So sama ada kita akan ada pergerakan ini yang merah, di mana dalam yang merah kita akan dapati sama ada dolar yang kuat ataupun yen yang kuat. Ataupun kita melihat kepada extension, di mana ini adalah kita akan lihat kepada extension. Kalau dia berlaku extension, di sini akan ada kita akan ada separation di antara 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi ini akan ada separation. Jadi either one lah. But seperti yang saya sebut, kalau tak salah saya minggu lepas kita dah sebut, kalau nak trade untuk indeks, anda tak trade pullback semasa. Pada structure semasa, anda tak trade. Di sini anda tak trade. Ini, kawasan ni, anda tak trade. Sebabnya dia boleh lengkap sebagai 5. Ini boleh lengkap. Dan penurunan ini pun anda tak trade. Sebabnya gambaran besar dia, kita dah boleh lengkap. Gambaran besar dia, kita dah boleh lengkap juga sebagai 5. Dan kita ada divergence dan everything. So, macam mana nak trade dia? Seperti yang saya kongsikan dalam sesi saya, anda cuma trade apabila untuk indeks, sekiranya kita ada pembetulan ini diikuti oleh pergerakan impuls. Dan kita katakan extension. Selagi tak ada benda ni, dan indeks boleh lengkap dan jatuh ke bawah. So, cuma ikut arah balik. But you don't short index. Whatever you do, don't short index. Kalau anda nak short index, cari sebab indeks jatuh sama dolar yang kuat ataupun yen yang kuat. So, either one. Don't short index ataupun saham lah. Ramai yang beralih daripada currency ataupun gold. Lepas tu dia cuba untuk trade saham. Dan dia trade saham dua hala. Maksudnya buy and sell. You are not a hedge fund. Yang short saham cuma hedge fund. Retail trader, anda tak short saham. So you don't short saham ataupun index. Don't do that. Okay, pergerakan 3 kat sini. Sekiranya ini berlaku, diikuti oleh 5, tak kisah dia break atau tak, then any pullback, corrective structure adalah go. Adalah buying. The same untuk US 30, the same untuk US 100. In fact, kita ada untuk Eropah, CAC 40 ataupun France punya indeks berada pada paras tertinggi sekarang ni. DAX pun menghampiri paras tertinggi dalam sejarah dia. In fact, minggu ni adalah paras tertinggi dalam sejarah dia. Ini paras tertinggi sejak daripada ever. So, kalau nak trade, you don't trade up here. But you don't short it. Indeks lupakan dulu untuk sekarang. Tunggu that big pullback sebelum kita meneruskan pergerakan ke atas. Alright? So, itu untuk indeks. Kita ada UJ yang tengah mengukuh. Ini bukannya sebab indeks yang kuat. Indeks yang kuat, yen yang lemah. Ini bukan sentimen positif. Ini adalah kekuatan US dollar. Satu UJ naik, yen pair yang lain naik sebab oleh momentum UJ berbanding dengan dollar pair. Kita nampak EJ ni naik, tapi kita nampak untuk EU tengah jatuh. Tu US dollar yang kuat. Bukannya yen yang lemah. Jadi apa dia? I'm waiting untuk, kalau nak trade, anda boleh trade di pembetulan. Mereka yang intraday, pembetulan ini adalah long. Untuk intraday ataupun bagi mereka yang scalping lah. GJ pun sama, ini lekuk 3 sekarang ni. AUD, JPY dan everything menunjukkan kita sedang extending ke atas untuk yen pair. Dollar is the game now.
Apa dia seperti saya sebut juga pada sesi saya, kalau anda dapati ada set up untuk short index, anda long dollar. uh, but kita tahu ini adalah pergerakan korektif yang besar dia. But untuk mereka intraday, this pullback di sini, sekiranya berlaku pullback adalah long dollar. Yeah. Euro US dollar, maksudnya untuk short Euro US dollar, high low lower high lower low, dah ada trend ke bawah, but itu cuma short term game. Bukannya anda pergi swing, sebab dolar hampir melengkapkan weekly punya, akan melengkapkan weekly punya support. Jadi ini masih ke bawah. Okay, AUD US dollar pun sama, NZD pun sama, everything lining up seperti apa yang kita katakan. Jadi kalau dolar kuat, kenapa gold naik? Itu yang interesting ya, sebabnya dolar sedang melengkapkan kaki pertama. Ini bukan, kalau tengok, ini bukan impulse, ini bukan motif. Motif ni adalah satu, dua, kenaikan ini mencecah 1618 yang jelas sebagai impuls. Sekarang ni kalau tengok, ini boleh jadi extension 5. Okay, so sebab itu gold boleh naik. Dan siapa yang ikut sesi juga, kita dah bincangkan mengenai set up 100% dekat sini. Jadi kalau anda sempat untuk ikut yang ni, ini dah alihkan stop loss kepada last swing dan keluar separuh. Another peluang adalah sekiranya dia pullback ini, then itu another peluang sekiranya itu berlaku. But at the moment, siapa juga yang masuk kat sini, ini adalah Sunbi, ingat yang kita cerita pada hari Rabu ataupun Selasa. Silver I don't really like it. Seperti saya katakan juga, silver ke atas, but disebabkan oleh gold and silver ratio, silver akan lebih, gold akan lebih trending. But sekiranya anda nampak, ini buat 5 dan kita dapati RSI dia break macam ni, break, ini mungkin extension 1212. Okay, jadi kita lihatlah apa cerita kat sini. But fahamkan bahawa anda sedang berada kat atas ni. Sama gold, silver, everything dah kat atas. Minyak selepas dia hit BE kita keluar separuh, hit BE, lepas tu dia naik balik. Okay, minyak sekiranya dia buat 5 kat sini, okay, berakhir divergence, kalau ini berlaku, dan pullback ini kita akan enter sekali lagi. But kalau dia jatuh daripada semasa, dan kita tukar view minyak kita untuk lengkapkan pergerakan ke bawah. So itu adalah minyak. Saya sedang cuba mencari peluang untuk kumpul minyak punya kontrak. Euro AUD not really semasa Euro GBP, not really semasa GA, not really semasa GN. Bitcoin, okay. So Bitcoin, yep, kalau dia buat ke atas satu lagi, Nabil, Bitcoin, whatever dia buat kat sini, Ibrahim, sukati dia. Tak interested. Dia nak buat apa sukati dia. Saya cuma tunggu untuk Bitcoin adalah tarikh dia bulan 10. Okay? Dia nak buat apa juga kawasan ni, sukati dia. Saya even untuk Ethereum, dekat MT5 ni, saya tak updatekan chart dia, buang masa. Tak payah buang masa. Okay. But kita jangkakan dengan dolar punya movement tadi, ini akan berlaku sebelum kita ada bounce dekat Ethereum dan meneruskan pergerakan ke bawah. So, dia nak buat apa kawasan ni, sukati dia. Yang kita akan tunggu adalah pada bulan 10 tahun ini. Ingat, kita sebut benda ni dari tahun lepas bulan 6, mengenai pergerakan jatuh ni semasa di sini. We were talking about this movement sejak dari sini. Okay. Apa bulan 10 punya kejatuhan,
dan lengkap bulan 10 disebabkan oleh kitaran dalam untuk Bitcoin, pergerakan kitaran dalam coin di mana kitaran 4 tahun. Ini ke cat mana? Saya pun tak ingat. Cat mana, Nabil? Saya pun tak ingat mana satu yang cat yang kita dah lukiskan. Sekejap kita tengok. Cat ini. So salah satu cat lah yang kita dah lukiskan lengkap. I'm not sure mana satu. Dalam never delete. Tapi cat dia tak ada, hilang. Saya pun tak tahu mana satu dia punya ni. Sebab dia ada banyak Bitcoin. CME, bukan futures. So kitaran 4 tahun tu lah. Kitaran 4 tahun. Jadi macam tu tak jumpa bang. Itulah. Mana satu dia punya ni. Yang ni. Okay. So we were talking about this move sejak dari sini dan kejatuhan ni bulan 10 dan dijangka akan mencecah dia punya dasar pada bulan 10. So itu adalah Bitcoin lah. So we are looking at those move dalam market. Kita sambung perbincangan kita dalam sesi solo saya selepas ni. So thank you Ibrahim. Kita jumpa lagi pada minggu depan Ibrahim. Minggu depan seperti biasa. Minggu depan, yes. Jadi selamat hujung minggu Ibrahim dan kita berhenti sekejap. Kita berhenti sekejap dan kita sambung balik lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.